Malam ni kita nak cari makan kedai Tom Yum. Iman. Mana Iman? Kedai Tom Yum. Kita tengah jalan dekat alley dia. Kita tak naik buggy pun. Sebab kita introvert. Tak reti naik buggy. Ini adalah pemandangan malam. Korang boleh nampak bintang-bintang di langit. Ada bulan. Cantik pemandangan. Subhanallah. Pemandangan malam di Let's See Sport Dixon. Malam kita makan kat Tom Yum Hamid. Tengok Man. Tengok sikit tangan. Ui, Man cabut. Guys, Iman makan nasi empit. Kan? Guys, tengah ke? Makan lah. Kata nak sangat. Sampai dah siakap. Telur, kailan, Tom Yum dengan set budak cranky, budak nangis. Menunggu makanan. Tunggu bagi guys. Baginya tidak kunjung tiba sambil menanti. Bagi di manakah bagi? Naik pagi guys. Wow, bestnya. Tak nampak tu kan? Iman. Best tak mana naik pagi? Best. Pagi. Naik pagi. Pecut lah bagi mau laju. Hello guys, Assalamualaikum dan selamat pagi. So kita baru sembahyang subuh. Jadi kita tengok suasana pagi sekarang dalam pukul 6.40. Jom. Ini adalah suasana pagi. Matahari belum terbit lagi. Masih lagi subuh. Korang boleh lihat. Sebenarnya dia gelap lagi tau. Okey, ni adalah keadaan yang sebenar. Tenang je pagi-pagi. Kat sini kita tak dapat nak tengok sunrise sebab semalam kita dah tengok sunset. Okey guys, so kita nak chill-chill dulu. Okey, sekarang dalam pukul 7. Dah mula terang lah. Dekat laut dia terang awal sikit. Wow! Wow! Hujan guys. Korang boleh nampak rintik-rintik air. Sekarang tengah hujan. Lepas sarapan kita naik pagi. Di sarapan tak sempat nak rekod. Ada 2 orang kapibara membuat onar. Ini ayam di belakang. Best tak? Kat belakang. Depan lagi best. Jom kita balik bilik. Angin luar guys. Hai Man. Hai. Best tak? Nama saya Iman. Best. Tapi Awak pergi mana? kita pergi simpul. Simpul. Ada mati simpul, ada tak best. Nanti ada gitar. Okay, so ambil pemandangan dulu sebelum balik. So check out dia pukul 11 ya. Bye bye. Bye bye. Okay. Dalam bu. Tada! Sekarang kita tengah melihat kehijauan laut. Sama Iman. Hai Iman. Iman pakai baju apa? Pakai baju Hello Kitty. Kenapa Iman bawa beg Hello Kitty? Sebab Iman
Oh. Nanti yang kita nanya. Yeah. Okay. Jom kita ada gazebo. Nak duduk kat gazebo nak ambil gambar guys. I'm here. Aha. Wow. Nak balik guys. Naik pagi. Habislah satu hari percutian. Selamat tinggal Lexis Morrison. Jumpa lagi. Pengalaman yang best. Yang. Bye. Jumpa lagi. Dah nak balik guys. Bye-bye. Bye-bye. Jumpa lagi. Lah short staycation. Emergency staycation. Bye-bye. Okay, habislah sudah kita punya vacation dekat PD Lexis Port Dickson. Overall sangat puas hati. Okay, kita bagi 5/5 bintang. So hotel dia walaupun 4 bintang, memang layanan dia puas hati. Dia punya vibe dan everything the best. Okay, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Dah sampai Port Dickson ni, member nak pergi pantai, nak main pasir. Jom kita pergi pantai. Jom. Tenangan deruan ombak. Inilah kita panggil ombak rindu guys. Subhanallah. Hello. Kita bagi tahu. Kita ada Iman. Iman tengah main apa? Tengok muka Iman. Iman dah berjaya membuat kepiting dan juga ikan. Tu Iman punya. Ni Papa punya. Iman. Iman. Kita masih lagi melayan ombak pantai. Diorang tengah buat ikan. Comelnya. Awak buat apa? Grounding. Melayan ombak. Ikan hiasan Port Dickson. Ada turtle besarnya. Gemuk-gemuk turtle. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Wow. Kita ada turtle. Oh, kita ya. turtle. Ni anak turtle ke? Jadi kita tengok kecil. Anak turtle ke? Ni ada? Ni ada juga turtle. Turtle besar. Turtle. Turtle. Mak turtle. Oh. Wah, Nemo. Cantiknya Nemo. Wow. Shark. Baby shark. Baby shark. Wow.
tak biasa datang ni, tiba demam. Tiba selain. Mak turtle. Sorry. Ni yang nak turtle dekat sini Ya. kecil-kecil. Tapi dia mana macam cerita kartun kan? Man, hai. Mula dia macam gitu. Hai. Man, hai. Aduh, sombong. Baby Shark. Ada? Mana Baby Shark datang? Baby Shark datang. Baby Shark datang. Baby Shark. Dalam ni ada baby turtle. Dah remaja. See? Oh, baby turtle. Cantik, Man. Dah. Jom masuk. Kita dah sampai bilik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tada! Oh, okey. Masuk. Hello. Oh, masuk-masuk ada toilet. Man, pijak. Ada air. Ini toilet dia. Tak. Shower. Kat keyboard, kat slipper. Bismillahirrahmanirrahim. Alah, kaki ni. Oh. Apa ke? Tak apa. Macam nak buka? Boleh? Please close this lady door. Wow. Tengok, Man. Oh. Dekat dengan laut. Dekat ujung. Tu. Hati-hati, Man, jatuh nanti. Hello Kitty. Mana ikut ni? Naik. Mana naik situ? Kat sebelah ni boleh. Ah. Apa? Okey. Lagi. Happy, Man. Happy. Happy. Man, be careful, eh. Dapat sikit mama sini. Menaik. Bagi.
Sebelah kanan apa? Ini kita dah sampai. Oh. Ada tengok fish tak? Ada 5 orang. Kunci nombor 1, 2, 3, 4. Tengok. Wen, tu apa? Ada lagi. Jom kita tengok ikan Josh. Wah.